Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ni bukan lagi TV show tapi slide of life lah kan. Alhamdulillah saya program di Mekar 11 dah berakhir. Jadi sekarang makan-makan untuk balik. Jadi perkenalkan ni Ahijo, orang yang beli hadiahkan kamera ni. Tak betul. Antara orang yang hadiahkan, tak apa, bagus ni. Jangan cut, okey. Antara orang yang hadiahkan. Kongsi-kongsi duit tu beli. Ahijo lah cakap dengan saya ni, orang UK kumpul 200 pound apalah kan untuk beli something untuk saya. Jadi alhamdulillah lah warga UK ni, walaupun first time lah saya datang, tapi sangat mesra lah kan mereka ni semua. Sebenarnya warga Malaysia. Belajar kat UK, okey. Jadi alhamdulillah kan. Alhamdulillah saya dapat kenal dengan, what is your name, sir? Tunjuk kat dia sikit. Koyim, okey. Koyim Amnan Amnan Kita belajar apa Amnan? Belajar melukis. Melukis ah. Tunjuk sikit. Tunjuk. Walaupun saya bukan terror melukis. Saya budak-budak ni ingat saya terror melukis, okey? Jadi saya pun buat macam terror jugalah. Jadi alhamdulillah saya gembira berada di sini. Ni sahabat saya Reza. Ni Imran. Okey. Bahasa di mana Reza? Kita belajar kat sini. Kat mana? Kat Sare. Sare. Sama Imran Sama sekali. Jadi alhamdulillah 2 hari ni kami program ni dengan niat nak ukhuwah. Apa kita punya tema? Berukhuwah sampai ke syurga. Ukhuwah sampai ke syurga, okey. Jadi moga-moga kita dapat praktik benda ni dalam seluruh kehidupan kita, bukan sekadar dalam camp ni saja. Dan saya harap mungkin dekat luar sana nanti kita dapat buat banyak program yang macam ni lah kan, agar kita punya bond tu lebih kuat lah, dan bond tu terbina atas keimanan, bergerak kerana Allah SWT, insyaAllah. Jadi saya setakat tu saja slide of life kali ni. Agak formal sikit lah slide of life kita kali ni, sebagai penghormatan saya pada mereka ni, insyaAllah. Kita jumpa lagi dalam video-video akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.